Dalam banyak-banyak kafe yang aku jumpa dekat Cyberjaya ni, Tok Dik Cafe ni lah salah satu kafe yang bukan sekadar western, tapi soto ayam pun dia ada. Menu yang ada dekat Tok Dik Cafe ada ni, pelbagai jenis makanan dan minuman yang korang boleh order, yang pasti semuanya sedap-sedap. Menu yang aku order ni semua antara yang best seller dekat Tok Dik Cafe. Lagi-lagi dia punya spaghetti buttermilk dia siap ada chicken chop sebesar tapak tangan korang tau. Macam chicken chop Tok Dik ni, portion ayam dia serius besar. Makan pula dengan spaghetti buttermilk chicken dia memang tak muak. Kalau korang tak ada rasa nak makan western, mi goreng chicken chop pun dia ada. Ni lah aku cakap tadi, soto ayam Tok Dik ni one of best seller. Rasa sebiji macam air tangan orang Johor masak. Kuih goreng dia tak kosong, ada telur mata dengan sambal ikan bilis lagi. Jangan lupa juga menu baru dekat Tok Dik Cafe ni, chicken tender Tok Dik. Ayam dia crispy kat luar, juicy dekat dalam. Yang ringan-ringan dan dessert korang boleh try cake batik indulgent, Belgian waffle ice cream. Dua-dua ni aku suka, tak terlalu manis. Waffle dia crispy, makan dengan ice cream dia memang kena weh. Untuk air pula ada banyak pilihan yang best-best, especially Tok Dik Latte ni. So guys, jangan lupa singgah Tok Dik Cafe Cyberjaya.